saya ingin menjawab dan membetulkan beberapa kefahaman yang kurang lurus daripada apa yang dituliskan oleh Tan Sri Presiden PAS yang saya cukup hormati berkaitan dengan konteks ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Sahabat-sahabat, saya ada membaca dan meneliti tulisan Presiden PAS yang mengangkat kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam sebagai model pengurusan ekonomi yang baik dan juga mampan. Dan pada asasnya sebagai seorang Muslim, kita mesti bersetuju dan tidak ada perkara yang salah terhadap pengangkatan model Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu. Ya, dalam Islam tidak ada ruang untuk kebebalan dalam pentadbiran seperti yang ditulis oleh Presiden PAS itu. Tetapi dalam waktu yang sama, tidak juga adil untuk kita berbicara tanpa melihat realiti semasa dan fakta yang sebenar. Dalam artikel terbaru Tan Sri Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Minda Presiden nombor 27 2026 yang bertarikh 15 April 2026 dengan tajuk dalam Islam tidak ada ajaran bebal ataupun ajaran yang bebal. Dalam tulisan beliau itu, beliau membawa 8 ayat Quran yang berbeza dan 2 daripada 8 ayat Quran itu menyentuh tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf. Termasuk juga ada tambahan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hujah. Jadi dalam kesempatan ini insya-Allah saya ingin menjawab dan membetulkan beberapa kefahaman yang kurang lurus daripada apa yang dituliskan oleh Tan Sri Presiden PAS yang saya cukup hormati berkaitan dengan konteks ayat-ayat Al-Quran dan tuduhan-tuduhan politik yang beliau angkat di dalam tulisan tersebut. Yang pertama apa yang saya ingin katakan, kisah Nabi Yusuf, kisah tentang prinsip bukan simbol politik kepartian Tan Sri Presiden PAS. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam bukan sekadar titipan beragama dan cerita moral, tapi ia juga adalah satu model bagi kita melakukan perancangan ekonomi dalam jangka masa panjang, pengurusan sumber, simpanan strategik dan pengagihan yang adil. Tetapi persoalannya, adakah kita benar-benar menilai kerajaan yang ada pada hari ini, iaitu kerajaan Madani, dengan kerangka yang sama tetapi objektif? Atau Presiden PAS yang memilih untuk naratif politik yang hanya membangkitkan sentimen-sentimen berpolitik kepartian? Kalau istilah sains politik mungkin sedikit kurang biasa bagi sebahagian orang. Mungkin kalau istilah agama seperti al-bu'duz zamani wal makani ataupun konteks masa dan lokasi yang merupakan unsur penting dalam pengajian ilmu hadis dan juga fiqah. Sebelum daripada kita menentukan faham makna murad, kefahaman sebenar tentang satu hadis atau sebelum menentukan hukum bagi sesuatu perkara. Dengan gagalnya menentukan konteks masa dan konteks tempat, ia bakal membawa kepada kefahaman hadis yang silap dan sesuatu hukum yang salah. Maka, kita berpindah kepada poin yang kedua, sahabat-sahabat. Fakta tentang apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Mari kita keluar daripada retorik-retorik penulisan politik dan masuk ke dalam isu data dan fakta. Bila Presiden PAS menulis kononnya keadaan ini diburukkan lagi dengan ketidakcekapan, kekurangan ilmu serta sikap berlagak tahu segala-galanya. Saya nak beritahu dan maklumkan kepada Tan Sri Presiden PAS, apa yang saya akan kongsikan ini antara fakta dan data sebenar, bukan sekadar retorik penulisan politik di Facebook. Pertama, subsidi bahan api masih besar Tan Sri Presiden PAS. RON 95 kekal sekitar RM99 seliter untuk warga negara yang layak. Antara harga petrol yang paling murah juga RM99 ini di dunia. Dan hakikatnya, negara jiran sudah pun menaikkan harga. Malaysia masih lagi menggunakan bajet yang ada menanggung tambahan subsidi berbilion ringgit. Ini bukan tanda zalim. Ini tanda kerajaan Madani sedang menahan impak global untuk rakyat. Ia mungkin memperlewatkan sedikit sementara mencari alternatif dan
nikmat yang kita gunakan melalui bajet dan subsidi oleh kerajaan itu dinikmati oleh ahli dan para penyokong PAS juga. Seterusnya, bantuan kepada petani dan nelayan seperti yang beliau katakan. Presiden PAS menyebut soal keutamaan kepada petani dan rakyat bawahan. Baik, mari kita melihat fakta dan datanya. Subsidi diesel bersasar diberikan kepada sektor pertanian dan logistik. Bantuan input pertanian, baja, benih, racun. Seterusnya adanya insentif padi, jaminan harga lantai dan subsidi nelayan, allowance sara hidup dan minyak. Dan ini bukan teori semata-mata. Ini adalah satu dasar yang sedang berjalan dan terdapat sebahagiannya bantuan itu telah pun ditambah dalam pengumuman beberapa hari yang lalu. Dan seterusnya isu diesel. Siapa yang sebenarnya dilindungi? Antara tuduhan yang selalu diangkat bahawa kerajaan tidak menjaga harga diesel untuk kebajikan dan kebaikan rakyat. Tapi hakikatnya diesel di Semenanjung itu disasar semula untuk apa? Mengelakkan ketirisan dan juga penyeludupan. Berbanding dengan realiti dan fakta yang dahulu-dahulu, diesel murah diseleweng, diesel itu juga diseludup ke negara jiran, dinikmati oleh pihak industri berat dan besar, dan maka reformasi yang ingin dilakukan membantu petani dan juga nelayan, pengangkutan, dan itu masih sedang berjalan. Seterusnya, penyalahgunaan dikawal dan pengurusan diketatkan, dan semua ini Tan Sri Presiden PAS selari dengan prinsip Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang Tan Sri sebutkan dalam tulisan itu. Kerana apa? Prinsipnya urus dengan amanah, elakkan pembaziran dengan semampu mungkin dan pastikan sampai kepada mereka yang berhak. Adakah sama dengan dan setara kerajaan Madani ini dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Wallahil azim. Takkan sama, takkan mungkin. Kita ini adalah hamba Allah yang banyak kelemahan dan Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang mulia. Tapi tidaklah juga insya-Allah sehina dan seburuk bahasa yang digunakan oleh Tan Sri Presiden PAS tatkala berbicara dan menulis mengkritik tentang kerajaan Madani ini. Poin yang saya ingin kongsikan, benarkah seperti tuduhan Tan Sri Presiden PAS bahawa bantuan-bantuan itu hanya untuk kroni? Ini tuduhan serius kerana Presiden PAS menulis berlaku zalim terhadap rakyat kerana tidak berlaku adil kepada semua, kerana memberi secara terpilih mengikut penyokong, kroni dan pengampu sahaja. Tetapi kita perlu tanya sama-sama, terutama kepada Presiden PAS ini, di mana bukti sistematik yang dikatakan hanya mengarah kepada penyokong kerajaan sahaja? Di mana data pengagihan yang tidak adil? Sebaliknya, apabila kita semak, kita sama-sama tahu adanya bantuan rahmah, STR kepada jutaan isi rumah. Bantuan tunai bersasar, subsidi pendidikan, kesihatan dan juga makanan. Dan adakah ini hanya untuk penyokong kerajaan sahaja? Tak. Ataupun ianya untuk seluruh rakyat? Benar. Bahkan semua itu sekali lagi dinikmati oleh penyokong-penyokong dan ahli-ahli PAS yang mana layak sebagai warga negara. Dan adakah Presiden PAS ada data yang sahih bahawa ada di antara ahli-ahli PAS yang merupakan warga negara yang layak dinafikan menjadi untuk mendapat bantuan-bantuan itu hanya kerana dia ahli PAS, atau itu hanya omongan kosong dan fitnah yang ingin dilemparkan? Seterusnya, pada poin yang kelima, perbezaan besar. Yang ini penting kerana Presiden PAS itu rajin mengangkat tentang pandangan dan juga dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah, which is bagus. Bagi saya bagus. Kita berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Tetapi bila sampai kepada penafsiran, dia menjadi rancu dan salah. Kerana perbezaan besarnya, dunia hari ini bukan Mesir zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ini poin penting yang sering diabaikan. Presiden PAS menulis bagaikan hidup ribuan tahun dahulu. Benar, prinsip yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dipelajari dan diaplikasikan. Namun tatkala wujudnya perbezaan, maka perlulah disesuaikan mengikut zaman yang berjalan. Ini kerana zaman Nabi Yusuf alaihi salam baginda mentadbir dalam satu sistem ekonomi agraria yang tertutup, negeri Mesir sahaja. Kawalan penuh terhadap sumber yang ada dalam negara itu. Manakala Malaysia hari ini terikat dengan pasaran global, kita tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan semua makanan dan bahan makanan sendiri, maka kita import makanan. Oleh yang demikian, kita terdedah kepada krisis geopolitik. Maka pendekatannya berbeza, tapi prinsipnya tetap sama. Apa dia?
mengurus krisis sebaik mungkin dalam kekangan yang ada. Seterusnya berkaitan dengan soal keadilan. Janganlah Presiden PAS, Tan Sri Presiden PAS hanya memilah-milah dan memilih-milih fakta yang anda mahu. Presiden PAS selalu mengingatkan tentang keadilan. Saya setuju sepenuhnya. Itulah arahan Allah dan juga Nabi SAW. Tapi keadilan itu juga Presiden PAS menuntut kepada penilaian fakta yang benar dan bukan di atas persepsi. Kalau benar ada salah, tegur dengan bukti. Kalau ada usaha yang baik, akui dengan jujur. Dan itulah adab dan akhlak yang diajarkan dalam perbincangan ilmu di dalam Islam itu sendiri. Saudara-saudari, kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang diangkat oleh Presiden PAS itu mengajar kita satu perkara besar, iaitu mengurus ekonomi dengan ilmu dan amanah. Tetapi dalam masa yang sama, Islam juga mengajar tentang perlakuan adil dalam menilai. Tidak menyederhanakan isu yang begitu kompleks untuk menjadi slogan dan bahan politik yang murah. Kerajaan Madani boleh sahaja dan perlu dikritik dalam sistem negara demokrasi dan demokratik ini. Itu hak masing-masing. Tetapi kritikan mesti berasaskan apa? Fakta, data dan kejujuran. Bukan hanya retorik yang sedap untuk didengar, untuk disorak oleh penyokong, tetapi hakikatnya kosong daripada realiti. Akhirnya, rakyat tidak perlukan naratif sesat seperti yang ditulis oleh Presiden PAS. Namun, rakyat perlu dididik dengan kebenaran berasaskan fakta dan data. Terima kasih.